Majlis Malam Mesra bersama PMX malam ni dianjurkan oleh Gabungan Persatuan Cina Sabah. Program ini bukan satu program kempen pilihan raya. Jamuan di mana ahli-ahli gabungan kami dijemput dan diberi peluang untuk mesra dengan PMX. Jadi bagi pihak FCAS, saya syukur dan juga terima kasih kepada Yang Maha Berhormat yang sudi hadir walaupun dalam masa yang singkat 1 jam. Namun ini adalah kali pertama beliau mengadakan satu malam mesra dan memberikan ucapan yang sungguh galakkan kepada komuniti Tionghoa Sabah.